jikalau kita tidak tahu perang di Timur Tengah akan berlanjutan berapa lama, dia akan sambung untuk berapa lama, kita tak tahu. Selat Hormuz yang sedang disekat, kita tak tahu berapa lama dia akan sekat. So penjipatan diesel, penjipatan petrol, kita kena jimatlah. So ini adalah langkah-langkah permulaan. Contohnya kalau kita lihat semua kementerian, GLC dan juga agensi-agensi di bawah kementerian diminta untuk tangguh semua sambutan hari raya. Sebab apa, bila kita nak buat satu penjimatan, kita berfikir pasal rakyat. So dana yang kita keluar untuk membuat sambutan-sambutan sempena hari raya ni, kita boleh gunakan untuk bantu rakyat. Itu adalah niat dan matlamat utama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. The people come first. Jadi penjimatan ni dia mulakan sebagai langkah preventif yang pertama. So jadi Datuk Seri, adakah persalanan bekerja dari rumah ni antara perkara yang akan dikemukakan pada musyawarah Jumaat ini? Memang saya difahamkan, saya tak boleh cakap sama ada akan ke tidak. Sebab apa, KSU, timbalan KSU, kedua-dua daripada timbalan KSU, Dr. Syarin dan juga Tuan Sutikno bersama dengan ketua-ketua agensi, ketua-ketua jabatan, Datuk Seri Dr. Azman pun ada di sini, CEO Perkeso. Mereka akan berjumpa besok dan dia akan bincang esok. So mereka akan come to certain findings, certain opinions, ada cadangan yang akan dikemukakan. They will decide what is the best at that period of time for them to brief me, and selepas dia bentang kepada saya akan bawa kepada mesyuarat kabinet hari Jumaat 9.30 pagi untuk dibentang kepada ahli-ahli jemaah menteri dan juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk keputusan kabinet. Tapi boleh cakap tak itu antara perkara yang akan dipertimbangkan untuk dibawa? Saya tak boleh cakap benda tu lagi. Sebab apa? Kementerian belum lagi kaji. Dia kena kaji benda tu. Perkeso pun kena kaji agensi-agensi. Contohnya Talent Corp memang sudah ada program work from home ni. Dia memang ada program ni. Tetapi kalau nak buat secara keseluruhan, kita kena bincang, kita kena buat kajian, baru kita boleh mengambil satu keputusan yang accurate, yang betul.